Hello, assalamualaikum guys. Selamat pagi, selamat tengah hari dan selamat petang kepada motor dan juga buka motor. Welcome back guys. Hari ni aku tak buat video mengenai aku pasal motor ke pasal kereta ke, tak ada. Aku just ingin mencuba DJI Mic Mini ni. Okay, DJI Mic Mini ni aku beli masa 26 hari bulan tu, masa dia launch. Okay, dan aku tak letak kat dada sebab dia ada segala magnet, clip. Dia sangat kecil lah, sangat kecil kan. Nanti aku tak tahulah aku nak post ke tak video ni. Kita cuba-cuba je. Okay, mic ni aku guna ni kecil kan, sangat kecil, dan dia ada magnet belakang. Dan aku letak kat tepi ni. Aku letak kat tepi ni sebab aku suka benda ni dekat. Aku suka mic yang pakai ada apa tu panggil, boom orang panggil ada boom, ada bulu-bulu tu kan. Aku suka pakai mic tu. Tetapi untuk pakai kat DJI Osmo 4 ni terlalu banyak aksesori aku kena beli. Jadi sementara untuk aku, tak adalah sementara pun, aku merasakan kalau aku nak upgrade pun mungkin next time. Tetapi sementara dia ada benda baru, jadi aku beli ni terus sebab harga ni tak terlalu mahal. Pada aku untuk DJI ngam. Jadi ni adalah untuk aku try sound test dia. Sebab bila aku pakai built-in punya mikrofon, dia punya bunyi pada aku kurang. Sebab dia terlalu ambil surrounding. Jadi aku gunakan kelebihan mic ni untuk aku dapat direct suara terus. Jadi bila contohnya aku nak tunjuk depan aku ada orang tu perlukan suara dia, pap, borak. Tapi dalam masa sama korang pun tiba dengar suara aku daripada belakang. Jadi itu kelebihan dia. Jadi aku nak try mic ni, fungsi dia macam mana, apa setting aku kena buat. Sebab pada aku sangat menarik sebab memudahkan. Dia kecil, dia mudah, kau sangkut ke mana-mana, terus boleh ada sound. Nak bunyi exhaust ke apa ke kan, tu kelebihan dia. Okay, sekadar nak bawa korang berjalan je. Aku nak bawa korang berjalan. Aku nak try bawa korang pergi sambil aku buat kerja. Okay, kerja aku, kerja orang kata bisnes kecil-kecilan lah. Tak adalah besar mana, cumanya banyak makan masa. Macam contohnya hari ni aku nak restock kotak. Kat mana aku kena ambil kotak? Kat mana aku kena restock kotak aku? Kotak aku kena restock dekat Kelang. Aku ada satu kilang kotak yang pada aku harga yang boleh diterima akal lah. Jadi aku nak pergi ke kilang ni. Nama dia, lama location dia IM apa entah location dia kan. Kita pergi sana, nanti aku tunjuk korang kotak apa, nanti aku kilang untuk aku benda apa yang aku jual. Okey lah, alang-alang aku dah buat video ni, aku alang-alangkan je lah sambil-sambil review mic aku ni. Okay, so jom. Aku tengah ada jam sekarang. Aku nak pergi tengok. Dah sampai kat kilang, nanti aku akan tunjuk dengan korang kotak berapa banyak aku ambil. Semua muat kereta aku ni lah. Dah macam store guys, dia punya barang. Okay, so jom kita ke kilang. Okay, alhamdulillah dah sampai. So jom kita ambil dulu stok kotak. Ni kena biji sikit, jadi kita kena ada skill masuk buntut dulu Macam ni lah rupa dia, penuh. Alhamdulillah. So jom, busy sikit lah. So jom kita gerak lah. Settle. Jom. Okay, sekarang kotak dah settle dan bonet. Sekarang aku nak terus pergi ke kilang pula. Macam sekarang kilang aku dekat Teluk Gong, Port Kelang. Dan sekarang aku nak ke Equine. Jauh kan. So sekarang aku nak pergi Equine pula untuk ambil stok pula. Nanti aku akan tunjuk korang benda apa aku jual. Dan kalau korang nak support, sekarang aku akan promote. So kita pergi ambil stok dulu guys. Okay, aku dah sampai. Macam kotak yang aku ambil tadi, semua dah letak dalam. Sebab aku nak pakai kawasan bonet tu. Sebab hari ni Jumaat aku nak kena buat tempat. Nasib baik hari ni tak banyak. Jadi aku dah pack sikit ni. Jadi ni lah office aku. Aku dah buat tempat aku packing lah. Dan ni order aku. Aku akan asing-asingkan siap-siap. WB semua kat situ. Dan ni customer semua belilah. Macam tu. Jadi aku akan letak sini, pack dan terus ni lah. Macam ni. Jadi aku ambil, aku letak dan aku terus pack. Macam tu lah step dia. Jadi lepas ni aku akan bawa korang. Lepas aku dah settle packing ni, dah aku akan tunjuk korang kat mana pula aku akan drop pasal-pasal ni. Macam tu. Everything's gonna be alright.
Okay, Alhamdulillah dah settle dah. Okay, inilah bila selepas aku dah packing semua. Sebab ni aku buat video hari ni pun sebab order tak berapa banyak lah hari ni. Pada aku, Alhamdulillah masih ada order. Itu pun dah membadai untuk aku. Okay, so jom kita pergi drop. Dan aku nak explain benda apa aku jual dan kat mana aku jual sebenarnya. Okay, aku nak cerita dengan korang benda apa yang aku jual. Okay, so benda yang aku jual ialah kode Syawal guys. Kode Syawal ni pada yang tahu dan tak tahu. Okay, yang tahu terima kasih kerana mungkin korang dah beli dengan aku. Sebab benda viral kan. So yang kepada yang tak tahu, okay, benda yang tak tahu ialah aku jual cordial guys. Aku jual cordial, air cordial 2 liter. Setakat ni 2 liter lah. Sebab 1 liter kalau korang tengok cara aku packing pun agak leceh lah kalau aku jual 1 liter. Sebab akan jadi banyak jenis kotak aku kena bawa. Jadi kalau macam ni untuk 2 liter aku hanya bawa 3 jenis kotak, iaitu untuk 1, untuk 2, untuk 4. Jadi senang dan mudah, cepat. Pack aku pun terus hantar ke parcel courier. Okay, kat mana aku jual air? Jadi kat mana aku jual air aku? Air aku jual dekat Shopee guys. Shopee dan TikTok. Kalau korang tengok gambar yang ni, kat mana korang alihkan ni? Sinilah. Kalau korang tengok gambar ni, ini ialah TikTok shop atau Shopee shop aku. Jadi kalau korang nampak, korang tinggal nak beli, kan yang ni guys. Support aku lah. Tak ada masalah. Korang nak beli dengan siapa-siapa pun tak ada masalah. Jadi harga dia lebih kurang sama je. Seller lain pun jual harga ni, aku pun jual harga ni juga. Okay, jadi apa flavor yang aku jual? Kalau korang nak tengok flavor yang paling banyak yang aku jual ialah flavor yang ni, iaitu Red Bull. Aku jual party Red Bull guys. Party Red Bull atau ayat selamat dia adalah kode Red Bull. Ni bukan 100% daripada Red Bull, tetapi dia punya copycat Red Bull. Okay, dan nama dia ialah Rebu. Kita kena pandai. Bukan kita, tapi diorang diorang yang punya kepala, aku tukang jual saja. Okey, jadi kepada sesiapa yang nak support aku punya bisnes kecil-kecilan ni, boleh tekan link kat bawah. Aku akan letak link kat bawah. Dan kalau aku akan masuk kat TikTok, tekan beg kuning ni. Macam tu kita ni Dan juga korang juga boleh affiliate. Aku ada buat juga untuk affiliate. Jadi kalau contohnya saudara mara korang nak beli, korang pun saran kat dorang, korang jangan bagi link saja guys. Korang bagi link affiliate. Siapa yang tak pernah buat affiliate, korang patut buat. Korang patut buat affiliate sebab sedikit apa yang korang share, korang dapat juga duit. Macam tu. Kokok rezeki mencana, pergi affiliate tu pergi jauh, boleh jadi income. Macam tu. Untuk Shopee ada juga affiliate. Aku ada buat affiliate untuk korang. Siapa yang share aku punya link, korang akan dapat duit sedikit daripada jualan korang. Okay. Lepas tu TikTok Shop. TikTok Shop juga pun ada juga affiliate. Tapi TikTok Shop punya affiliate, kalau korang nak kencang, buat video lah. InsyaAllah buat video, affiliate korang akan nampak. Itu je kelebihan TikTok Shop. Macam Shopee Shop, dia punya affiliate, kalau korang share kat saudara, kat kawan-kawan, atau teknik-teknik, kalau korang pernah tengok kat Twitter, kalau tweet korang meletup je, diorang mesti kat bawah mesti akan letak linknya. Itulah sedikit aku share lah ilmu dengan korang pasal affiliate. Okay, jadi kalau korang nak buat income sedikit sementara kode Syawal ni masih ada jualan, aku sarankan buat affiliate. Itu. Okay, jadi kalau korang buat affiliate dekat TikTok, korang ada buat video, korang tag nama aku kalau korang guna link aku. Link macam biasa aku letak kat bawah. Korang copy daripada situ boleh, atau korang copy daripada TikTok aku atau Shopee aku pun boleh. Macam tu. Aku akan letak link semua kat bawah. Okay, terima kasih kepada yang support. Terima kasih juga kepada yang tengok video ni. Okay, dah, aku rasa dah lebih panjang kot. So kita pergi drop dulu parcel. Aku akan tunjuk dengan korang lepas aku dah packing apa pula steps seterusnya. Okay, so jom kita ke sana. So okay, ni lepas aku dah sampai, aku akan hantar first parcel TikTok aku adalah JNT. So aku akan letak TikTok aku kat JNT lah. So aku pergi drop dah. Okay, settle. Sekarang kita nak pergi drop dekat Mailboxes pula untuk Shopee pula. Okay. Okay, so jom kita pergi Shopee Mailboxes pula. Okay, lagi satu. Kalau video aku ni, video YouTube aku ni sampai ke Singapura, ke Singapura, warga Singapura, korang juga boleh beli kode Syawal ni. Aku ada juga Shopee Shop, Shopee Shop Singapura. Ada juga. Jadi kalau korang nak juga beli daripada Singapura pun boleh. Link kat bawah. Korang boleh terus direct beli dengan aku. Okay, InsyaAllah aku akan packing cun-cun ni untuk semua customer aku. Tapi kalau tak sampai atau pecah tu, aku minta maaf lah. Itu luar bidang kuasa aku sebab courier lah. Itu semuanya courier punya kerja. Jadi
kita hanya menjual saja. Kalau selamat sampai dengan baik, alhamdulillah. Tapi kalau ada serba kekurangan tu, aku minta maaf. Aku akan cuba improve sikit demi sikit. Kalau semakin orang kata semakin kencang, semakin improve, makin banyak sale, aku akan tukar cara aku buat kerja sekarang ke cara kerja yang lebih baik. Mungkin aku lepas ni dah ada tempat yang mudah untuk aku packing, mungkin boleh tak bubble wrap ke, macam tu. Ada setengah customer tak tahu sebab aku buat macam mana. Jadi ramai request bubble wrap, tetapi aku tak mampu bagi bubble wrap sebab first adalah kotak saja dah sekian. Lepas tu makan masa sebab aku bermain dengan cuaca. Maksudnya aku tak ada bumbung. Jadi bila hujan ke, terlalu panas ke, dia efek kat aku lah. Jadi kalau aku ada tempat nanti, insyaAllah kalau korang support aku akan upgrade cara aku packing. Okay, kita slow-slow, tak apa, insyaAllah ada rezeki. So kepada yang support, terima kasih Okay. Dah nak sampai dah ambil bosses. So aku drop jap parcel. Sebab dekat je, JNT dengan ambil bosses tu je. Tu dekat je, tak jauh. Alhamdulillah settle dah kerja aku. Jadi itulah serba sedikit jalan kerja harian aku lah. Jadi kalau video aku putus-putus tu, korang faham-faham lah. Jadi mungkin aku sibuk ke, tapi aku akan tetap juga dengan aku punya hobi guys. Aku akan tetap dengan hobi aku, akan cuba juga grow aku punya account YouTube aku. Okay, jadi aku akan cuba sebaik boleh untuk aku improve harian aku lah. Aku akan, sebab minat guys, sebab aku minat YouTube. Okay, aku minat YouTube, aku minat edit video. Tetapi masa tu adalah salah satu faktor lah. Faktor aku berniaga, yelah kita cari rezeki kan. Tapi tak apa, aku akan cuba juga post video. Sebab semuanya kena usaha lah. So apa pendapat korang pasal aku punya first, aku dah upgrade kamera aku, DJI Osmo 4. Aku pakai Action 4 je sebab Action 5 mahal kawan. Daripada video aku yang lepas pun aku dah pakai Action 4 sebenarnya, cuma aku tak bagi tahu. Action 4 start video sabar aku. Video sabar yang ni, video sabar yang ni ada 2 part. Kalau korang belum tengok, pergi tengok like. Okay, 2 part. Lepas tu tu pakai Osmo, tetapi mic itu pakai internal mic. Tapi aku tak berpuas hati sangat lah dengan internal mic dia sebab terlalu banyak noise. Jadi apa pendapat korang pasal mic mini ni pula? Jadi kenapa video ni pun dibuat adalah tujuan dia, aku nak promote aku punya bisnes aku, dan juga aku nak promote, bukan nak promote pun, aku nak tengok beza video tu. Jadi bila aku letak kat YouTube, serba sedikit boleh tak aku upgrade cara aku editing, cara aku record kan. Lepas tu bila ada mic ni, mudah-mudahan sedap sikit bunyi sound tu. Alright, tak adalah aku nak kena banyak sangat guna background music tu. Tapi macam ni aku ni lah letak background music sebab video dia bosan. Aku tahu mesti bosan ni, tapi kalau siapa yang tengok sehingga akhir video, terima kasih guys. Berikan komen korang kat bawah, tekan like dan share. Kalau korang nak share video ni, nak share link ke, korang nak buat duit. Kalau korang nak tahu macam mana nak buat affiliate pun, mungkin aku boleh ajar ke next time. Cuba komen kat bawah apa yang korang nak daripada ni, yang korang nak tahu pasal aku. Pasal meniaga ke, pasal affiliate ke, tak kisahlah apa-apa yang korang nak tahu. Okay, komen kat bawah. Ada masa, ada rezeki, aku akan reply komen-komen korang kat bawah. Okay, so itu saja video untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Terima kasih kepada mereka, kepada korang yang tekan like, komen dan share video ni. Dan terima kasih juga siapa yang buat affiliate. Itu yang kita mahu kan. Kita sama-sama buat duit. Aku buat kerja, korang tukang promote je. Aku okey je, aku tak ada masalah. Yang penting aku pun dapat bayar korang sikit. Macam tu. Okay, kawan robot. Okay, itu saja kot video aku untuk hari ni. So, okay, bye-bye. Assalamualaikum. Okay. Suara jalan kat robot. Okay, wow. Saja buat kecoh. Okay lah, bye-bye.